Berapa lama daging korban boleh disimpan? 1000 tahun. Mu hidup dah 1000 tahun. Dah hidup dah. Nah. Bila kita rebang, dia ada dua. Satu kita nak makan, satu nak sedekah ke orang miskin. Betul tak? Hak nak sedekah orang miskin ni, jangan simpan. Ada orang miskin, beri selalu. Ada hari pertama, beri hari pertama. Ada hari kedua, beri hari kedua. Contohnya hari ni kita sembelih dah. Boleh dah bagi orang miskin 5 kilo 5 rajuk. Tapi orang miskin tak balik lagi. Pergi makan angin di Hawaii. Esok baru balik. Faham? Esok baru kita bagi. Harus. Tapi hari ni dia ada dah. Kena beri hari ni. Kerana tujuan korban, beri orang miskin makan daging. Kerana mereka tak mampu nak makan daging pada hari yang lain. Okey? Ada pun daging hak kita. Bukan hak orang miskin. Hak bagian kita nak makan. Kok pandamu 4000 tahun boleh, 4 hari boleh, makan selalu boleh. Mana lebih ampak, lebih cepat mau makan, lebih banyak pahala. Faham?